Seorang jurutera yang bijak. Hai, kita jumpa balik. Kita belajar hari ini pasal IV curve. Untuk tenaga solar, masa dan ketepatan data sangat penting untuk menyelesaikan masalah pada solar panel. Setiap kerosakan tersembunyi di solar panel akan menyebabkan kehilangan tenaga dan juga wang. Seorang jurutera yang bijak, graf IV curve dan power curve akan digunakan untuk mengkaji data untuk mengetahui tahap efisiensi solar panel di setiap strip. Dengan menggunakan IV600, anda boleh menilai prestasi solar panel ataupun efisiensi solar panel monofacial dan juga bifacial sehingga 1500 volt 40 amp. IV600 digital mengikut standard IEC, di mana ia menggunakan 3 irradiance sensor untuk menghasilkan IV curve untuk panel bifacial. Report yang dihasilkan daripada IV600 adalah pantas dan terperinci. Kalau nak ilmu lagi, follow UIT.